Wanita cantik ini sebenarnya adalah seekor naga. Sebaik sahaja dia mendedahkan rupa asalnya, pemburu Grey terus memberi arahan. Perantisnya, Blade, segera mencampakkan jaring perak untuk memerangkapnya, namun naga itu jauh lebih kuat daripada yang dijangkakan. Dia merempur terus pintu gereja itu hingga hancur. Blade menarik jaring tersebut sekuat hati, tetapi dia tidak mampu menahannya seorang diri. Grey bergegas datang membantu. Ketika itulah jaring perak tersebut akhirnya mula berkesan. Naga itu terpaksa berubah kembali ke bentuk manusia. Mereka berdua pantas bekerjasama mengurungnya ke dalam sangkar besi. Namun tepat pada saat pintu besi itu tertutup, ekor naga tersebut tiba-tiba melilit Blade. Sesaat kemudian, dia mengheret Blade masuk ke dalam sangkar. Grey memekik supaya dia melepaskannya, tetapi tepat di depan mata Grey, Malkin membenamkan ekornya ke leher Blade. Grey segera menjulang obor untuk mengancamnya, tetapi Malkin sedikit pun tidak memandangnya. Dia menyedut seluruh nyawa Blade sehingga habis. Berang dengan kejadian itu, Grey membakar sangkar besi tersebut, namun Malkin hanya ketawa dengan lebih kuat. Jelas sekali, Grey telah memandang rendah kekuatannya. Dengan letupan yang dahsyat, Malkin berubah semula menjadi naga, manakala Grey hanya mampu melihat tanpa daya. "Aku akan datang cari kau, Malkin. Aku akan cari kau." Selepas pulang ke istananya, naga itu kembali menjadi manusia sekali lagi. Rupa-rupanya, dia pernah menjadi pemerintah dunia dan moho sihirnya baru sahaja pecah. Kini hanya tinggal kakaknya yang sudah tua di istana itu. Dia membelai lembut pipi kakaknya dan sesaat kemudian, kakaknya terus kembali menjadi seorang gadis muda. Seterusnya, dia merancang untuk mengumpulkan semula pengikut lamanya dan merampas kembali takhta pemerintahan dunia. Pada masa yang sama, selepas kehilangan perantis kesayangannya, Grey mesti mencari pengganti baru. Legenda mengatakan, dalam kalangan anak ketujuh yang dilahirkan manusia, salah seorang akan menjadi yang terpilih. Dan Tom kebetulan merupakan anak ketujuh dalam keluarga ini. Jadi, Grey membelinya dengan harga yang mahal. Ibu Tom seolah-olah sudah tahu hari ini akan tiba. Dia sendiri menyerahkan rantainya kepada Tom. Dan rantai inilah yang akan menjadi kunci yang mengubah segalanya. Jaga dia baik-baik.